Kepada bakal pengantin, sila take note. Kalau korang nak foto dengan video korang menarik. Okay, jom. First, aku nak cakap terima kasih yang subscribe, follow, like video sharing aku sebelum ni. Okay, teruskan sokong, okay? Semalam aku ada dapat WhatsApp dari pengantin. Dia cakap, dia share link lah. Bang, boleh tak saya nak video macam ni? Sekali aku tengok video tu, macam biasalah. Video yang tengah hot pasal perkahwinan majlis Syafiq Kyle. Okay, video Syafiq Kyle ni aku tak nak ulas lah. Ada berapa orang shooter, lepas tu berapa orang videographer, berapa orang fotografer yang shoot dia sebab dia artis ke apa. Aku tak nak ulas yang tu lah. Memang betul video ni paling baik kalau ada 2 atau 3 orang shooter. Lebih lagi bagus lah, lagi banyak momen. Tapi kalau 1 orang shooter pun okey je. Yang penting kena rajin lah. Macam aku pun selalunya aku pergi shoot seorang shooter je. Tapi itu aku tak nak ulas lah. Aku akan share tips kepada pengantin. Sebenarnya dia lebih kepada momen ni. Tak kisahlah siapa yang shoot korang. Kalau korang follow tips ni, insya-Allah korang pun boleh dapat video begitu. Bukannya sebab dia artis ke apa, tapi sebenarnya korang pun boleh dapat video yang sama. Pengantin, sila take note kalau korang nak video macam tu. Okey? Mula daripada makeup ni, kalau boleh pengantin, pastikan tempat makeup korang tu clean. Clean di sini maksud dia tak ada serabut, tak adalah tiba-tiba ada kotak kat belakang ke, tiba-tiba ada hanger ke, ada towel bergantung ke. Kalau boleh, pastikan bilik makeup korang tu bersih. Kalau ada bajet lebih, boleh bersiap dekat hotel. Lagi cantik. Tapi kalau tak ada, bersiap dekat rumah pun okey je. Lepas tu, bila korang tengah shoot makeup ni, pastikan korang senyum. Sebenarnya video yang paling best bila pengantin ni banyak senyum. Kalau korang macam ada aksesori ke, card ke, lepas tu macam bunga-bunga ke nak shoot, sediakan, preparekan siap-siap dekat tilam. Jadi nanti fotografer, videografer, diorang tahulah macam mana nak settle benda tu. Masa majlis pula dekat dewan, first aku akan pergi pengantin lelaki, lepas tu pengantin perempuan. Pengantin lelaki, bila korang jalan dalam hall, pastikan kepala korang tegak, badan straight, jalan tegak, jalan slow and steady. Just jalan biasa, lepas tu senyum, tengok kiri kanan sikit, tengok korang punya family, senyum, lambai sikit. Bila korang duduk, pastikan korang salam Tok Kadi. Jangan lupa, nanti susah nak lepas tu kalau tak salam Tok Kadi, berendam nanti, risau pula kan. Tak main je. Selalu Tok Kadi okey je, tapi kalau boleh salam lah, kira macam kita hormat dia kan. Pengantin lelaki, settle. Okey, bila pengantin perempuan pula, bila korang jalan dengan mak, ayah ke, abang, kakak kan, kalau boleh korang jalan tu, contoh jalan dengan mak, pegang tangan mak, elok-elok. Jalan sama-sama, pastikan korang dah bagi tahu mak senyum. Selalu mak ni dia macam, yalah ada orang rakam, jadi macam malu sikit lah. Korang pun jangan tunduk. Jalan jangan tunduk. Itu paling penting. Kalau korang tunduk nanti, gambar korang tak lawa tau. Masa pengantin perempuan jalan, pengantin lelaki tengoklah pengantin perempuan. Tengoklah sampai dia duduk. Lepas tu, kalau korang tengok, janganlah tengok yang marah macam tak ada perasaan. Tengok senyum, tengok je pengantin perempuan tu jalankan. Pengantin perempuan pun bagilah eye contact dengan lelaki, baru dia semangat nak akad nikah kan. Okey. Bila dah duduk, okey, pengantin lelaki pandang muka imam. Pandang muka imam tu janganlah pula macam takut, macam tak ada perasaan. Senyum je pandang muka imam tu. Imam pun, Tok Kadi pun sejuk je tengok korang. Jadi majlis korang insya-Allah lancar. Momen pun dapat, gambar cantik, video pun korang cantik. Okey, pengantin perempuan bila atas pelamin, bila duduk dengan mak, kakak ke siapa-siapa lah kan, pastikan korang pegang tangan mak korang. Sebelah tangan pegang tangan bunga, sebelah tangan lagi pegang tangan mak. Baru cantik momen tu. Baru feel majlis kahwin nikah tu, sedih dia tu terasa dalam hati. Masa akad nikah pula, kalau boleh pengantin tolong pesan siap-siap dengan family ke, kawan-kawan ke yang nak rakam masa akad tu, kalau boleh rakam dari tempat duduk dorang je, duduk je. Kawasan nikah tu kalau boleh tak ada gangguan langsung. Baru korang punya video dengan foto korang clean, cantik je kan. Nampak proper je semua bila semua duduk. Bila korang berdiri ni, susah nanti foto dengan video nak ambil angle. Nanti tak kemas. Selepas kalau boleh pengantin perempuan, salam, kiss pipi ibu. Aku lagi suka momen macam tu. Tapi bila korang kiss tu, jangan kelang kabut, jangan
Slow and steady je. Jadi foto dengan video sempat capture korang punya moment. Contoh, bila korang salam kan, 1, 2, okey dah. Lepas tu kiss pipi 1, 2, kira 1, 2, 3. Macam tu. Jadi gambar cantik, video pun cantik. Moment pun dapat. Okey. Itu dah settle, dah sah, dah nikah apa semua. Selepas sah, pengantin lelaki akan baca lafaz apa semua kan. Lepas tu, selepas dah lafaz tu akan tanda tangan. Bila tanda tangan tu, korang janganlah kelang kabut. Relax je, tanda tangan slow-slow. Lepas tu, bila hantar kepada pengantin perempuan, bila tanda tangan, lepas tanda tangan tu, cuba curi pandang kamera sikit. Macam contoh kan, bila tanda tangan, pandang kamera sikit, senyum. Baru manis. Selepas dah sah apa semua, batal air sembahyang. Okey, kalau pengantin lelaki nak sembahyang, boleh. Bila korang solat tu, pastikan korang bagi tahu foto dengan videographer. Sebab sekurang-kurangnya, bila korang bagi tahu, foto dengan video alert. Jadi dia akan ikut korang punya untuk pergi shoot masa korang solat. Itu korang punya moment. Kalau tak masuk dalam video pun, sekurang-kurangnya korang bila minta raw file, korang nampak macam mana flow majlis korang nanti berlangsung kan. Selepas sembahyang apa semua, batal wuduk. Batal wuduk ni, kalau boleh, korang enjoy je momen korang tu. Sarung cincin, salam apa semua. Kalau ada orang mengusik-ngusik tu, itu biasalah. Korang enjoy je lah. Tak payahlah macam semuka serius je, kaku je begitu. Salam pun pengantin perempuan pula tak payah serabut. Tak payah macam kena begini, tak payah. Relax. Lagi satu tips, kalau boleh, kalau ada bajet lebih lah kan, hire seorang bride assistant. Bride assistant ni sebenarnya penting. Bride assistant ke, kalau tak ada bajet, cari seorang bridesmaid yang boleh atur korang. Kalau tak ada bridesmaid, panggillah adik ke, abang ke, kakak ke yang boleh tengok korang punya flow majlis. Lepas dah sarung cincin apa semua, macam biasalah akan ada gambar family apa semua kan. Gambarlah proper apa semua, senyum. Masa gambar family, pengantin perempuan jangan lupa pegang tangan pengantin lelaki. Baru nampak manis dalam gambar. Pegang je, tak apa. Orang takkan usik. Orang dah tahu dah korang dah sah, dah halal dah boleh pegang. Seterusnya, lepas korang nikah, akan ada sesi outdoor. Ada yang nikah outdoor, ada yang nikah sanding dan outdoor. Okey. Outdoor ni kalau boleh pergi tempat berdekatan je. Sekurang-kurangnya bila pergi tempat yang dekat ni, korang tak buang masa dalam perjalanan. Lepas tu bila tempat dekat, masa outdoor korang panjang. Jadi korang tak kelang kabut. Lepas tu korang punya pose outdoor pun banyak. Bila pose outdoor ni korang jangan risau. Selalu foto dengan video, diorang pandailah pose macam mana. Korang just follow arahan tu. Dia akan ajar. Foto dengan video ni akan guide korang macam mana pose yang cantik. Lepas tu korang dengar lah. Bila korang dengar tu, janganlah pula buat macam keras macam robot. Just lembut, natural macam tu je. Senyum-senyum manis je. Benda ni memang aku faham. Tak semua orang biasa depan kamera. Tapi kita kena anggap bila depan kamera tu tak ada siapa pun sebenarnya. Macam korang macam anggap ini hari aku kena enjoy moment ni. Untuk sesi sanding, kalau ada permintaan, part tu untuk sesi sanding pula. Kalau ada permintaan lah. Kalau tak ada permintaan, video nikah je lah aku share kan. Kalau ada permintaan, korang komen di bawah nak. Aku akan share insya-Allah. Okey. Aku rasa itu je untuk part bahagian nikah. Kalau korang ada nak tambah apa-apa, boleh share kat bawah, boleh komen. Dan kalau korang nak part 2 untuk sanding, nanti komen sekali. Okey. Jangan lupa subscribe, like my channel. Terima kasih.